Silap Tok. Biar saya kahwin seorang. Saya nak lembutkan hati bini saya supaya saya boleh kahwin seorang lagi tu. Saya nak lembutkan hati bini saya. Biar saya boleh kahwin seorang lagi tu. Oh. Kenapa? Engkau ada masalah ke dengan bini kau sekarang ni? Ada tu. Bini saya garang sangat. Saya nak cari yang manja. Saya nak cari yang manja-manja tu. Saya nak cari yang manja-manja tu. Gemuk-gemuk sikit. Abang kata Cik Man. Gemuk-gemuk. Cibi-cibi apa? Cabi. Cabi-cabi. Engkau nak tahu tak? Dalam dunia ni, saat bercinta je, engkau boleh jumpa yang manja-manja. Tapi bila dah jadi isteri, engkau tak akan jumpa lagi yang manja-manja. Melainkan singa, harimau. Nak request helikopter pun susah. Nak request helikopter pun susah. Lepas tu? Dah. Kau tak payahlah nak kahwin 2, 3, 4. Engkau balik. Engkau setialah dengan bini engkau. Tadi Tok cakap boleh. Tadi Tok cakap boleh. boleh buat macam-macam. Boleh buat macam-macam. Engkau nak tahu, dalam dunia ni, termasuk mupeti Arab Saudi pun takut bini. Apatah lagi dekat Malaysia. Semua orang takut bini. Aku nak kahwin seorang lagi pun tak lepas walaupun aku bomoh paling popular dekat kampung ni. Mandrem bini aku lagi popular. Aku dah mandrem berpuluh-puluh kali. Tak makan. Tak loot, tak makan, tak degis. Tak degis. Tak degis. Tak boleh lah ni Kok. Tak boleh lah ni Tok. Tak boleh. Kau pergi balik. Kau setia lah dengan bini kau tu. Baiklah Tok. Tak boleh kahwin seorang lagi lah ni tu. Kita siap sekali dengan perut. Ambil